mudhaf nakirah ni. Yang saya bagi contoh, maktabu wazirin. Sebuah pejabat milik seorang wazir, seorang menteri. Sebuah pejabat milik seorang menteri. Yang ni nakirah, umum. Contoh lain, finjanu qahwah. Finjanu qahwatin. Satu cawan kopi. Satu cawan lah. Bukannya cawan itu. Satu cawan. Sebuah cawan. Cawan yang umum. Tapi bukan cawan yang umum secara mutlak. Dia ada air kopi dalam tu. Finjanu qahwatin. Baik. Macam mana kita nak sifatkan dia, cawan ni, ataupun maktab? Kita tetap tak di sini juga kan? Oleh kerana finjan ni muzakkar, maka kita letak nakirah, maka kata sifat dia kabir. Katalah cawan besar kan? Satu cawan besar. Finjanu, asalnya finjanun kabirun. Finjanun kabirun. Asalnya kan? Tiba-tiba kita pergi letak sini, idhafah. Maka kabir tu dah jauh duduknya daripada finjan. Tapi diizinkan kerana qahwah ni idhafah kepada finjan seolah-olah satu kalimah. Dan dia bukan ajnabi. Keluarga dia dibenarkan. Dibenarkan kata sifat terpisah daripada mausufnya. Jadi finjanu qahwatin kabirun. Satu cawan kopi besar. Apa yang besar tu? Finjan ni bukan qahwah. Walaupun dekatnya sini, sepatutnya yang ni dekatnya. Bukan. Yang besarnya ialah finjan. Baik. Sama juga dengan kes makrifah. Kes nakirah pun sama. Yang ni nakirah, maka kata sifat dia kena nakirah. Yang ni muzakkar, maka kata sifat dia kena muzakkar. Yang ni i'rab dia dengan rafa', maka dia pun kena dengan rafa'. Yang ni rafa' tak bertanwin lah, sebabnya dia diidhafahkan. Asal dia bertanwin. Oleh kerana asal dia bertanwin, maka kata sifat dia bertanwin. Baik, satu lagi kan. Satu lagi cara dia mudhaf nakirah, yakni kita ceraikan. Mudhaf yang nakirah. Yang ni nakirah sama-sama nakirah. Kalau nakirah dengan makrifah macam mana? Kita nak kata sebuah rumah, baitun milik Zaid. Sini Zaid kan? Zaidun. So kalau kita buat idhafah secara biasa, kita nak kata sebuah, tak boleh buat bentuk ni lah. Baitu Zaidin. Tak boleh. Sebab sesuatu yang diidhafahkan kepada makrifah, dia automatik akan jadi makrifah. Hari itu macam mana cara kita nak jadikan yang ni nakirah, yang ni makrifah. Yang ni menggunakan pertolongan li. Akan jadi baitun li Zaidin. Sebab idhafah ni makna dia milik kan. So baitun li Zaidin. Sebuah rumah milik Zaid. Jadi sistem dia ni sistem idhafah ke tak? Tak lah. Yang ni jar majrur lah. Jar majrur. Jar majrur ni jadi sifat dia dah. Dah jadi sifat. Yang ni baitun jadi mausuf. Makna tu makna idhafah. Tapi sistem dah tak jadi dah idhafah. Kerana idhafah ni dia tak boleh ada tanwin. Dia kena digabungkan secara langsung. Tidak boleh ada pemisah di sini. So baitun li Zaidin. Baik. Sekarang ni kalau kita nak sifatkan bait, macam mana? Kalau bentuk macam ni. Kita buat cara yang sama juga. Yang ini kata sifat kena duduk sini. Baitun li Zaidin kabirun. Sebuah rumah milik Zaid, yang mana rumah tu ialah rumah yang besar. Kabirun. Sebuah rumah besar. Zaid. Sebuah tu untuk menunjukkan umum. Ada juga sebuah tapi khusus kan. Yang tu kita tak maksudkan. Maksud kita lah in English. Kita ada tu maknanya yang umum. Kalau jamak sama juga, tak ada mana lah, tak ada mana sebuah lah. Baitun li Zaidin kabirun. Ini kaedah yang masyhur lah.
Yang ni dengan yang ini. Kalau bentuk macam ni, dia jadi macam mana? Jadi dua kata sifat. Ini sifat yang pertama, yang ni sifat yang kedua. Jadi baitun akan ada dua sifat. Satu li Zaidin, satu lagi kabirun. Rumah yang menjadi milik Zaid yang besar. Ini kaedah bahasa Arab, dia kata ini sifat, yang ni pun sifat. Yang ni sifat dalam bentuk bukan kata sifat. Yang ni sifat dalam bentuk kata sifat. Wazan dia tu wazan sifat. Form dia tu form sifat. Yang ni jar majrur, bukannya form dia tu bentuk kata sifat, tapi makna dia makna kata sifat. Kerana asal dia sesuatu yang jar majrur, dia mesti terikat dengan satu kata sifat yang dihazafkan. Sini asalnya kainun. So kainun telah kata sifatnya. Rumah yang kewujudannya milik Zaid yang besar. Yang ketiga, baitun. So yang ketiga, kabirun ni kita letak berhampiran dengan bait. So baitun kabirun li Zaidin. Sama juga. Kita ada berapa kata sifat? 1, 2. Cuma kita pindahkan tempat. Baik, kalau kita kata bentuk baitun kabirun li Zaidin. Kalau bentuk ini dia ada satu aja makna. Makna dia sifat kepada bait sahaja. Bentuk yang ni. Kalau yang bentuk yang ni, dia ada dua makna. Ada dua. Kemungkinan baitun kabirun ni satu frasa. Kemudian li Zaid satu. Maknanya baitun kabirun dah layak jadi mubtada. Kerana bait telah ditaksiskan oleh kabir, kan? Kemudian li Zaidin akan jadi khabar dia. So, baitun kabirun mubtada, li Zaidin khabar. Artinya ini ayat lengkap. Ayat lengkap. Satu. Yang kedua, mausuf sifat. Macam makna ni lah. Jadi kalau kita tak nak confuse, tulis macam ni, makna dia satu saja. Kalau tulis macam ni, makna dia ada dua kemungkinan. Sama ada ayat penuh, ayat lengkap, ataupun hanya gabungan untuk menunjukkan keterangan mengenai bait itu yang besar lagi milik Zaid. Okey. Yang ni keterangannya seperti yang saya dah sebutkan sebelum ini. Okey, keterangan dia tak perlu baca. Yang ni pun dah nama dia tadi, kan? Ini mudhaf, yang ni mudhafu ilaih, tapi nakirah lah, kan? So sifat dia akan ikut dia lah. Oleh kerana dia nakirah, maka sifat pun nakirah. Yang ni kita dah terang tadi, kalau bentuk macam ini, yang ni mausuf, yang ni sifat yang pertama, yang ni sifat yang kedua. Mausuf sifat pertama, sifat yang kedua. Lagi 1, 3. Okey, tengok contoh, kan? Contoh idhafah nakirah yang ada kata sifat. Ni dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ada cerita tentang Halimah Sa'diyah. Masa dia nak pergi ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuan. Dia daripada Bani Sa'ad. Oleh kerana keluarga mereka dah tidak ada wang, salah satu cara nak dapatkan duit tu ialah kena pergi ke bandar. Pergi ke Mekah untuk cari bayi-bayi yang boleh diambil sebagai anak angkat untuk disusukan dan dapat upah. So dia pun pergilah dengan suami dia, dengan anak dia, dengan membawa keldai. Bawa unta, bawa keldai. So Halimah menceritakan, haddathat Halimatu. Telah menceritakan, haddathat Halimah. Oleh kerana dia daripada Bani Sa'ad, jadi Sa'diyah lah. Halimah Sa'diyah. Daripada Bani Sa'ad. So haddathat annaha, bahawa dia kharajat, telah keluar, min daripada baladi. Baladi ni kampung dia lah. Baladiha. Baladun ni banyak makna. Kalau kita rujuk kepada negeri lah. Kalau kita rujuk pada kampung lah. So baladiha, daripada kampung dia, bersama dengan zaujiha. So dia keluar tu daripada kampung dia bersama dengan
suami dia, zaujiha, dan seorang anak kan, wabnin, anak dia yang masih kecil lagi, saghirin. Ma'a kan, ma'a ibnin, bagi bawah lah, wabnin. Anak tu milik dia, laha. Sepatutnya ibniha, ibniha, ibniha. So kalau ibniha dia makrifah lah pula. Sedangkan dia nak cerita one of seorang anak dia. Dia ada ramai lagi anak, seorang anak dia. So wabnin laha, seorang anak lelaki milik dia, yang mana dia tu masih lagi kecil. Ini binaan kita lah ni. Wabnin laha saghirin. Ibnin nakirah, sifat nakirah. Ibnin muzakkar, sifat muzakkar. Ibnin i'rab dia jar, maka sifat pun jar. Halimah sambung lagi menceritakan, qalat, dia berkata, fa kharajtu, lalu aku pun keluar. Keluar ni ala, duduk atas, maknanya menaiki. Menaiki atan. Atanun selepas ala jadi atanin. Atan ni seekor keldar. Keldar pun betina. Ala atanin. Li, milik aku. Yang warnanya kamra. Warnanya keputih-putihan, kelabu lah. Kelabu yang putih tu. Putih yang kelabu. Putih yang berasak. Warna keldai lah, warna keldai macam mana sangat. Bukan yang putih sangat kan. Dia panggil kamra lah. Tengok sini. Akmar, warna dia yang kalau lelaki. Yang muzakkar. Kalau perempuan jadi kamra. Ahmar, hamra. So ada pemisahan di sini kan. Atanin li kamra. Okay. Atan, mausuf. Li, kata sifat dia yang pertama. Kamra, kata sifat yang kedua. Atan nakirah, maka kamra nakirah. Atan mu'annas, kamra mu'annas kan. Ini mu'annas ni. Kamra, akmar, muzakkar, kamra mu'annas. Kemudian dari segi baris, jar, dijarkan oleh huruf jar, ala, dengan baris kasrah. Yang ni sepatutnya baris bawah, tapi dia jenis tak ada tanwin ni. Kamra'u. So, bila tak ada tanwin, dia tak ada kasrah. Dia pakai fathah. So, qamra'a. Maknanya dijarkan dengan baris fathah. Qalat fa kharajtu ala atanin li qamra'a. Kenapa saya ambil contoh ni? Sebab masa saya duduk mengaji dulu, saya baca ni. Baca saya tak faham. Kenapa sifat dia duduk jauh sini, kemudian ada ni lagi. Kenapa? Tak ada cara lain ke? Saya tak tahu ni duduk dalam bab mana. Jadi lama dalam pencarian tu, alhamdulillah. Akhirnya dapat jumpa cara-cara dia. Kaedah. Yang inilah saya masukkan dalam ni. Kira beruntunglah anda semua nak belajar. Tak susah-susah. Okey, dah habislah. Yang ni yang saya kata tadi, yang ada yang ketiga kan. Maknanya, baitun kabirun li Zaidin. Sepatutnya, baitun li Zaidin kabirun. Tapi kita ubah, kita letak kabir di depan. Yang mana bentuk macam ni. Jadi macam mana? Boleh jadi mubtada' yang ni khabar. Ada dua kemungkinan, makna dia mausuf sifat ataupun makna dia mubtada' khabar. Jadi yang ni dia kata banyak dipakai dalam apa? Dalam prosa moden. Kita pakai yang macam ni. Kalau tulis macam ni dia hilang confuse. Tapi dalam tulisan moden ni banyak pakai yang macam ni. Dan yang ni kena jaga-jaga sikit lah. Kerana dia kemungkinan akan bermakna ayat. Dalam Quran nanti ada, kita akan jumpa, yang ni boleh jadi ayat juga, dia kata. Bentuk ni boleh jadi ayat juga. Contohnya qaulun ma'rufun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Mula dengan mausuf sifat. Baik, kita baca. Dalam prosa moden, penyifatan mudhaf yang nakirah cenderung diungkapkan dengan cara binaan langsung. Seperti baitun kabirun di Zaidin. Baitun kabirun secara langsung kan. Di Zaidin. Maknanya mausuf dengan sifat ni secara langsung. Makna dia masih lagi sama, sebuah rumah besar Zaid. Binaan ini menunjukkan terdapat dua sifat untuk bait. Yang pertama, kabirun. Yang kedua, li Zaid. Pertama, kabirun. Dan kedua, li Zaidin. Walau bagaimanapun, bentuk ini boleh mengelirukan kerana strukturnya juga boleh menjadi ayat lengkap. Sebabnya, baitun kabirun ni sudah layak untuk menjadi mubtada. Binaan baitun kabirun menghasilkan taksis.
Kerana mausuf kalau disifatkan, kalau dia nakirah, dia bukan lagi nakirah yang secara mutlak. Sudah kurang kenakirahannya. So, binaan baitun kabirun menghasilkan taksis, yakni pengkhususan yang menjadikan baitun tadi layak menjadi mubtada. So, baitun layak menjadi mubtada kerana ada keterangan di sini untuk dia kabirun. Kerana baitun tidak lagi bersifat umum secara mutlak. Jadi frasa jar majrur ni kan, gabungan jar dengan majrur ni, frasa jar majrur ni, yakni li zaidin ni, akan jadi khabar dia. Kalau yang ni mubtada, artinya yang ni khabar, yang ni sifat dia. Mengikut hukum taksis yang kita pelajari dahulu, ungkapan sebegini bermakna Zaid memiliki, Zaid ni memiliki sebuah rumah yang besar. Sebuah rumah yang besar. There is a big house belonging to Zaid. Ini ayat lah. Dan bukannya sebuah rumah besar Zaid yang merupakan binaan idhafah. Makna binaan yang mempunyai makna idhafah. Bukannya binaan idhafah. Binaan idhafah tidak memerlukan li. Kan? Wallahu a'lam bissawab.